Lebih-lebih lagi dasar Islam. Yang mana Allah Ta'ala cerita dalam Al-Quran. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا. Sesungguhnya Allah Ta'ala kata, tiap-tiap umat itu Allah Ta'ala baki Rasul. Tiap-tiap umat Allah Ta'ala baki Rasul. Masa Nabi Ibrahim, Ibrahim jadi Rasul. Masa Nabi Yakub, Yakub jadi Rasul. Tiap-tiap umat ada Rasul belaka. Tuhan kata, aku baki belaka. Tu nak ayat kata, Tuhan ayat. Maka Rasul ni sebagai ratban. Rasul inilah orang mengajarkan manusia, heret manusia, bawa manusia, bimbing manusia ke jalan yang baik. Ke jalan yang lurus, iaitu jalan syurga. Maka Allah Ta'ala cerita bahawa setiap-tiap umat Allah Ta'ala baki Rasul belaka moci-moci. Maka khija Rasul ni Allah Ta'ala baki ni dua perkara asasi. Khija Rasul dua perkara sebagai asas di dalam agama Islam. Apa nama tu? Tuhan kata ani'budullaha wajtanibut taghut. Ani'budullah. Allah Ta'ala baki Rasul. Khija dia nya ani'budullah. Ajak orang sembah Allah. Hatu nak ayat tu khija Islam. Tu khija Rasul yang Allah Ta'ala baki ke alam dunia ni. Khija dia tak ada muka lain. Bukan jual tanah pitu, bukan wak sungkrak, bukan wak kebun, wak gapo dak. Khija dia nya ani'budullah. Ajak orang sembah Allah. Sebab tu kita tengok para-para rasul setiap run, setiap semai, setiap lapisan rasul-rasul baik, rasul lain daripada Nabi Muhammad, semua saat itu khija dia berdakwah. Khija dia berdakwah, mengajak manusia sembah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai manusia, sembahlah kamu akan Tuhan kamu, Tuhan yang menjadikan kamu. Hani khija Rasulullahnya ani'budullah. Ajak orang sembah Allah. Yang kedua Allah Ta'ala kata wajtanibut taghut. Khija Rasulullah juga yang kedua wajtanibut taghut. Melarangkan orang buat kejahatan. Ajak orang sembah Allah, larang orang buat jahat. Tu khija Rasul. Wajtanibut taghut, menjauhi manusia dari kejahatan. Menjauh manusia daripada buat jahat. Larang orang buat jahat. Ajak orang sembah Allah, larang orang buat jahat. Ni dasar Islam. Ni dasar Islam nak ayat tu. Sebab tu kalau orang kata Islam ni karuk, orang Islam ni jahat, Islam ni jahat karuk, tak betul, tak betul, tak betul, tak betul. Tak ada Islam mengajar orang jadi jahat, tak ada. Kerana nyata-nyata yang Tuhan royak, walaqad ba'asna fi kulli ummatir rasula ani'budullaha wajtanibut taghut. Rasul khija dia ajak orang sembah Allah, berdakwah. Sebab tu Nabi Muhammad dia masuk rumah tu bik rumah, masuk rumah tu bik rumah, masuk rumah tu bik rumah, ajak orang sembah Allah. Ketika Nabi kita jadi Rasul di Mekah 13 tahun,
Bermula dari umur dia 40 sekelamin dengan Siti Khadijah. Allah, Nabi kita letihlah berdakwah. Tak ada muka lain masuk duk syarah Nabi kita tentang kebesaran Allah. Tentang kemuliaan Islam. Tentang kebenaran Islam. Masuk rumah tu bik rumah, masuk rumah tu bik rumah. Ni tahun Nabi berdakwah di Mekah. Boleh 40 orang nak ayat kata. Ni tahun Nabi berdakwah boleh 40 orang. Nak ayat kata susah tak susah. Nak ajak orang sembah Allah ni payah. Kerana suasana di Mekah ketika tu sembah berhala, sembah tokong belaka. Orang sembah tokong belaka. Nabi duk berdakwah untuk nak tinggal tokong nak sembah Allah.